dengan USA, kita tabik dengan dia sebab dia orang punya peralatan. Equipment dia orang memang high tech lah. Equipment memang dengan dia punya tu sekali keluar macam-macam peralatan dia keluar. La ilaha illallah. Gadget. Kita tengok ya Allah serabutnya. Gadget dia tu macam-macam dengan GPS dia, dengan itu, dengan ini kan. Kalau kita ni kalau Pascal lah. Kalau budak dia orang panggil kau tengok Mak Saleh tu macam mana, kau tengok budak hitam ni. Kita panggil kita budak hitam kan. Kau tengok budak hitam ni. Kita orang tak ada ni peralatan canggih-canggih, tak ada lah. Gunakan apa yang ada. Itu kelebihan kita kat situ. Gunakan pemikiran, gunakan apa yang ada sekeliling. Contoh Okey bang. masuk hutan, kalau GPS dia tak dapat, dia orang baling je GPS dia. Dia baling. Dia marah, dia baling, dia hempas sama GPS. Kita gelak je. Kita bawa peta apa semua kan. Kita belajar ada peta kan. Kadang-kadang kita tengok matahari apa semua kan. Kita guna tu. Dia orang tak pandai benda macam tu Dia orang bukan tak pandai, dia orang kurang. SEAL team ni kurang. Dia orang punya, kalau yang expert, dia orang ranger, army, dia orang pandai. Kalau SEAL team ni dia kurang. Macam ranger dengan army ni, kalau kita army, kalau tentera darat ni kita tengok Rambo, dia green beret tau. Green beret bermakna dia dengan JJK tu hampir sama. Tapi kalau penembak terbaik dunia apa dia? Penembak sniper terbaik dunia. Bukan orang tau. Unit dia. Pascal ke JJK ke kalau dalam dunia ni. Marine USA. Penembak terbaik dunia. Memang diiktiraf lah dia orang ni. Ya, betul. Kepakaran penembakan dia orang tu bagus Marine. Dia ada kemahiran dan teknologi lah. Kedua-dua. Tapi kalau dia tak ada, macam datang kat tempat kita ni, kau meraung kau. Meraung juga kan.